Kampung. Macam menarik. Dalam video aku ni, aku nak cerita sikit kisah aku balik kampung dan juga pengalaman ni aku macam teringat-ingat kat sampai aku dah besar ni. Korang mesti ada kan memori masa budak-budak yang tak adalah best sangat ataupun kelakar, perjalanan balik kampung yang boring, tengok je tingkap, berhenti kat R&R, beratur depan tandas, bergaduh dengan adik-beradik. Tapi boring macam mana pun mesti kita akan teringat bila kita dah besar ni. Dan aku nak ceritalah pasal cerita-cerita tu semua. Cerita pertama ni adalah cerita pasal kita orang balik ke kampung ayah aku. Ayah aku kampung dia dekat Negeri Sembilan dan perjalanan daripada rumah kita orang Pahang ke Negeri Sembilan ni bagi aku dekat je lah. Sebab lepas aku dah besar ni aku dah drive sendiri, aku faham lah sebenarnya dekat. Tapi masa kecil-kecil aku rasa lamanya. Masuk-masuk kereta tidur je pun boleh bising pula. Bila nak cerita pasal kisah aku balik ke kampung ayah aku ni, part yang aku tak boleh lupa sekali adalah part bila kita orang berhenti dekat perhentian. Dan bila cakap pasal perhentian ni, ada satu perhentian yang paling kita orang tak boleh lupa adalah perhentian Muazzam Shah. Perhentian ni kan memang aku tak boleh lupa lah. Sampai kan aku dah besar ni pun, walaupun aku tak lalu pun jalan tu, aku selalu teringat-ingat bila aku tengah drive sorang-sorang. Sedangkan aku ni drive daripada KL ke Pahang, aku takkan lalu perhentian tu. Perhentian ni adalah perhentian yang memang nampak usang, nampak lama. Dia ada satu taman permainan dekat belakang dia ni. Kalau kau berhenti waktu pagi ataupun petang, kau nampak indah, cantik. Kalau berhenti malam, nampak macam tempat seram. Dekat sini lah time puasa, kita orang pernah berhenti tengah-tengah pagi bersahur. Dengan orangnya ada 3-4 orang je masa tu. Dan hari tu bila aku bersembang dengan adik-beradik aku kan, dia orang bagi tahu yang tempat tu dah terbiar dah sekarang. Dan bila aku nak google je dekat YouTube, aja je lah nak tengok balik kan apa kisah-kisah dan orang cerita pasal tempat tu, tak habis-habis aku terjumpa post-post video seram. Tapi aku dah jumpa lah satu post TikTok ni yang tunjuk keadaan R&R tu sekarang. Dan dia memang dah usang dan ditinggalkan. Aku tiba-tiba rasa macam nostalgia sangat. Sebab R&R tu menyimpan 1001 memori-memori aku yang boring dan tak ada apa-apa sangat. Tapi teringat. Kenapa Siapa kat sini suka iklan? Sebab aku ada iklan sikit. Cakap pasal balik kampung dan naik kereta ni, untuk seseorang yang dewasa dan selalu keluar ke sana ke sini menggunakan kereta, aku selalu perlukan sesuatu di samping aku dan benda tu adalah phone aku. Dan semestinya aku kena letaklah phone aku ni dekat phone holder kan. Cuma phone holder yang aku selalu beli mesti akan terjatuh ataupun leceh benar nak pasang. Sampailah baru-baru ni Ugreen pergi hantar kat aku phone holder ni dan aku rasa sangat-sangat impress. Dia menggunakan teknologi magnetik di mana kau perlu lekatkan phone kau begitu sahaja. Dan semestinya kau kena pakai cover phone yang ada magnetik macam MagSafe. Nak pasang dia pun dia pakai macam suction dengan rotation yang kuat dan padu. Dan satu lagi, dia bukan setakat boleh pakai dalam bulan Ramadan. Korang boleh pergi dekat Ugreen page dekat Facebook ataupun Instagram. Dan korang berpeluang memenangi giveaway yang menarik. Link ni kalau lalu perhentian je dia mesti nak berbuka. Tak lain tak bukan adalah mak aku. Mak aku ni dia akan selalu pening-pening dan macam angin naik kepala gitu bila dia dah kena travel jauh-jauh dan dia berpuasa. Lagipun musafir kan boleh nak berbuka. Tapi kadang-kadang tu aku terfikirlah, zaman dulu logik lah juga kot orang nak berbuka sebab dia travel tu tengah-tengah panas, naik kuda ataupun unta, perjalanan berhari-hari pula tu, tak ada RR nak kena stop, kena buat BBQ tepi jalan. Jadi bila mak aku nak berbuka ni, dia akan pergilah keluar dan pergi beli air kotak, roti dan siap beli untuk satu kereta. Mana tahu ada siapa-siapa angin perut naik kepala juga ke? Dan macam biasa, aku orang yang terawal akan cakap, no, ini semua ujian. Selalunya adik-adik aku yang lain ni memang auto terus join mak aku. Tinggallah aku dengan ayah aku ni yang selalunya puasa je. Sebab bagi aku bukannya aku nak kena tadam muka kat matahari ataupun nak kena merangkak nak ke kampung. Dan juga aku selalu rasa bangga tau bila boleh buat streak dapat komplit puasa penuh. Dia macam satu pencapaian yang membanggakan. Walaupun mak aku tak ada pun janji kalau aku puasa sebulan penuh aku akan dapat apa-apa reward. Cuma reward tu lebih kepada kepuasan diri lah, dapat laksanakan rukun Islam dengan sempurna. Tengok abang tu, bagus je tak buka puasa. Tak macam korang semua. Satu lagi masa aku balik kampung ni kan, aku selalu rasa perasaan balik kampung tu sebenarnya lagi best masa aku kecil berbanding masa aku besar. Awak lagu tu sebab masa aku kecil, badan aku pun kecil. Jadi kereta Saga Iswara ayah aku ni yang sedan tu pun boleh rasa macam SUV 7-seater dah. Nak buat apa-apa, nak main nyorok-nyorok, kejar-kejar, brisk-walk, siap golek-golek apa benda lah aku buat. Dan bila dah besar ni aku rasa macam kita orang semua duduk dalam satu kotak yang sempit beramai-ramai. Dah lah aku ni pula orangnya bahu lebar. Dan aku pernah lah kan masa balik kampung tu aku rasa yang keadaan sempit di dalam kereta tu membuatkan aku rasa macam tak nak balik kampung. Dan bila tiba je masa aku akan rasa stres. Dah lah berjam-jam kena bersepit-sepit ramai-ramai. Lepas tu selalunya untuk rasa aku tak terseksa masa tu aku akan tidur je sepanjang perjalanan. Dan masa aku tengah remaja dulu benda ni betul-betul buat aku stres. Mungkin hormon
aku tengah tak stabil masa tu. Ayah aku ni sebenarnya memang plan nak bagi kita orang ni balik kampung macam raja. Seat luas, kaki boleh lunjur panjang-panjang. Cuma dia tak mampu, tu je. Dan aku pula masa tu tak mampu untuk faham. Adik-adik yang tengok dekat rumah tu janganlah komplain bila balik kampung kena naik bas ke naik lembu ke. Yang penting mak ayah kita ni dah usaha nak bawa kita balik kampung. Sebenarnya bila fikir balik kan, kena bersahur dekat R&R, kena tahan puasa dalam kereta dan menyempit dengan adik-beradik. Semua ni buat aku rasa tiba-tiba rindu tau bila fikir balik yang momen ni semua. Dia datang dan pergi. Bye-bye. Dan mak ayah kita ni dia ada juga masalah dia sendiri dalam nak bawa kita balik ke kampung. Yelah, kita bukan fikir sangat pun benda tu. Aku lagi terfikir kenapa kuih samprit macam bunyi trompet. Aku selalu tersasul kuih serampet. Semoga semua orang yang nak ke kampung tu akan selamat sampai ke destinasi. Dan jumpa lagi dekat next konten Sumi pula lepas raya. Bye.